Tu beza kadang-kadang kita tengok orang ni pandai membaca, tapi dia tak tahu hukum tajwid. Macam mana boleh baca? Kita tanya kan. Jadi maksudnya dia menggunakan kaedah resam Osmani tadi. Jadi dia tahu benda tu dengung, benda tu jelas, tapi dia tak tahu apa hukumnya. Ada orang yang dia tahu hukum tapi kadang-kadang bacaan dia pun tersasar. Ada juga orang yang alhamdulillah tahu tajwid dan membaca pun dengan baik. Jadi untuk kita membaca Quran ni sebenarnya tu sebab Quran ni tak susah kita baca, sebenarnya mudah. Islam kan mudah. Jadi didatangkan dengan pelbagai cara. Bila kita ada satu ilmu, dia akan naik sikitlah martabat. Macam tu. Kedua pula yang kita sebut sebagai idgham. Yang mana saya kata idgham ni dia ada pecahan. Di bawahnya ada dua. Iaitu yang pertama kita sebut dengan idgham ma'al ghunnah, ataupun sesetengah kitab sebut idgham bi ghunnah. Di idgham ma'al ghunnah ini maksudnya adalah masuk beserta dengung. Yang dinamakan masuk beserta dengung tu bila kita masuk ke dalam huruf tersebut dan dalam masa yang sama dengung itu jangan ditinggalkan. Jadi idgham ma'al ghunnah ni pula ada 4 huruf, iaitu yanmu. Dalam akan kata yanmu. Apa yanmu tu? Ya, nun, mim dan juga waw. Ketika mana nun mati ataupun tanwin bertemu dengan 4 huruf ini, maka kita sebut dia sebagai idgham ma'al ghunnah. Tetapi perlu diingat dia ada syarat. Idgham ma'al ghunnah hanya berlaku di dalam 2 kalimah sahaja. Ini mungkin kita tak perasan, tapi untuk macam izhar halqi tadi berlaku juga dalam 1 dan 2 kalimah. Tetapi untuk idgham ma'al ghunnah dia hanya berlaku di dalam 2 kalimah. Baik. Kerana apa? Saya terangkan terus di sini. Kerana bila 1 kalimah dia akan, kita tak sebut idgham dah, kita sebut dia sebagai izhar mutlak. Izhar mutlak yang hanya ada 4 kalimah di dalam Al-Quran, iaitu bunyan, qinwan, sinwan dan juga dunya. Ini 4 kalimah ni dalam 1 kalimah. Dalam satu perkataan. Baik. Jadi syarat pertama adalah 2 kalimah, 2 perkataan di dalam 2 perkataan yang berbeza untuk idgham ma'al ghunnah.